untuk naik ke atas pentas dan menerima anugerah tersebut bagi pihak Puan Hajah Mariah kerana beliau sedang berada di Tanah Suci. Terima kasih dan tahniah diucapkan untuk mana-mana hadir juga salah seorang anak Puan Mariah juga merupakan salah seorang pelajar SPM tahun 2024. Nampak tak ada warna putih tu? Putih. Bawah dia ada bentuk kamera. Dalam kenangan yang tidak pernah pudar, Matikan kejap. terpahat nama seorang insan Atas mulia yang telah tu, pergi meninggalkan kita. Namun jasa dan baktinya terus hidup dalam setiap sudut sekolah ini. Beliau bukan sekadar penolongkanan hal ehwal murid, tetapi seorang pendidik yang penuh kasih, tegas dalam tanggungjawab dan ikhlas dalam setiap tindakan. Kehilangannya amat dirasai, namun legasi yang ditinggalkan tetap menjadi cahaya panduan buat kita semua. Dengan ini, majlis mempersilakan wakil penerima anugerah Permata Semawar untuk naik ke atas pentas dan menerima anugerah bagi pihak almarhumah Puan Hajah Rohaidah binti Salman. Terima kasih dan tahniah diucapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan baik dan sumbangan beliau khasnya dalam bidang pendidikan sebagai satu jihad untuk agama dan meletakkan beliau dalam kalangan hamba-Nya yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Majlis ini mengucapkan terima kasih dan ucapan penghargaan yang tidak terhingga kepada yang berhormat Puan Fauziah, yang di-Ketua PIBG dan Tuan Pengetua atas kesudian menyampaikan anugerah sebentar tadi. Terima kasih YB. Dengan berakhirnya penyampaian anugerah sebentar tadi, maka berakhirlah Majlis Apresiasi Akademik SMK Agama Bandar Penawar kali ke-30 sesi 2024-2025. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf diminta. Dari Kedah ke Pekansari, Bani Suasa di Kota Tinggi, selesai sudah tugas diberi, lain masa bersua lagi. Majlis mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada penerima anugerah dan semua pihak yang menjayakan majlis ini. Semoga kejayaan anda memberi inspirasi kepada semua pelajar Semawar. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu bapa dan penjaga boleh mengambil juadah di bawah kemah dan pelajar SPM kekal berada